masa kat China tu kan, aku tak boleh buka TikTok tau. Aku tak tahu kenapa. Padahal TikTok ni daripada China tau. Lepas tu aku tak boleh buka TikTok. Tapi TikTok ni daripada China. Tapi aku tak boleh buka TikTok kat sana. Tak boleh nak tengok. Aku kan dah save kan tempat-tempat yang macam menarik apa semua kan. Aku dah save. Lepas tu aku tak boleh buka benda yang aku save tu. Tak boleh buka. Gunalah apa VPN maknanya apa semua, tak boleh buka juga. Dia tak berfungsi. Some features have been restricted in this region. Blah 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 apa tak semua. Padahal TikTok ni daripada China. Tapi China tak boleh buka TikTok. Tapi TikTok ni daripada China. Dia block lah. Aku guna wifi lah, guna roaming lah apa semua, tak boleh buka. That's why sekarang ni kau tengok banyaklah video-video aku yang aku kodok kan. Lepas tu janganlah marah. Kan TikTok aku, bukan TikTok korang. Relax lah. Okay, mohon difahami. Ada banyak lagi video aku nak letak, tapi aku rasa macam at some point aku rasa macam segan lah juga. Tapi TikTok aku kan. Tapi korang yang marah. Tapi TikTok aku. Tapi korang yang marah. Tapi aku kat China. Tapi aku tak boleh buat TikTok. Tak boleh buka TikTok. Tapi TikTok yang daripada China. Tapi aku tak boleh buat TikTok. Okay, bye-bye.